Cuma kali tahun ni saya dengan isteri saya daripada Ruko Yamani tu tarik tepi tu. Tak ada Tapi rezeki orang Ustaz. susah lah. Dapat pegang je Ustaz. Ambil tangan bini saya pegang. Saya pun pegang sebab kan kena condong sikit badan kan. Betul. Janganlah. Itu yang saya pusing tu dah berdarah dah pinggang saya tu. Tapi tu agak bahaya situ kan. Betul. Kalau boleh perempuan tak payah. Habis orang perempuan macam mana? Kalau yang dah ada suami macam mana? Kucuk orang yang kucuk ajar Rasul. Cantik Ustaz. Tapi betul Ustaz. Betul. Astagfirullah. Kita kuncup kat situ 2 saat, dia kuncup kat kita lama Ustaz. Tapi betul Ustaz. Halal dan dapat pahala berganda-ganda. Perempuan tak sesuai kan Ustaz. Betul. Bahaya. Sangat tak sesuai. Untuk aurat, untuk betul, apa. betul. Itu ingat mak depan Mutazam. Dah hilang tudung Ustaz. Alamak, dah free Dia main-mainkan suit. Allah. Ya, dah sampai tertanggal tudung. Dah orang cakap keluar je lah. Tak nak juga Ustaz. Tengok macam mana tu nak cerita tu. Kata tu. Nabi yang sama pesan cium ajar Aswad. Nabi yang sama kata jangan ni. Nabi yang sama pesan untuk tutup aurat. Tapi tak mendengar. Tapi itulah kalau boleh jangan menyakit korang apa semua nanti Betul. kurang pahala dia. Okey Ustaz ni kita nak tanya soalan Muhammad itu hari. Kita dah mikat apa semua itu hari, dah pakai ihram semua. Masya-Allah, kan. Alhamdulillah. Jadi kita nak bawa masuk beg dalam hotel mesti kita daripada Jeddah kan. Kita bawa masuk beg apa semua. Okeylah semua kita dah berpantang lah ni. Kita daripada mana? Masjid apa itu hari? Kita lupa lah kita mikat Qarnun Manazil.